menonton kami ID Hati di TVI 180 Astro ya. Jadi untuk kali ini rakan saya bersama dengan Sonic di Miri ya, masih lagi ya. Ya, Rio Azhar masih lagi bersama dengan Sonic di Bandaraya Miri yang sungguh cantik, sungguh indah ya. Angin-angin ya, laut. Betul, angin laut. Sebenarnya saya ni kalau terhidur angin ni saya akan pitam, tapi hari ni tak pitam pula tak pitam pula, ya. Ya, dia kenapa tu? Sebab sangat menarik. Sekarang ni kita berada di mana ni Rio ya? Sekarang kita berada di Marina Bay, Bandaraya Miri, dan tak tahu juga kenapa dinamakan Marina Bay. Mungkin sebab kuda laut kat belakang ni. Oh, maknanya kuda laut ni adalah apa, simbol untuk Miri ke macam mana ni Rio simbol untuk Bandaraya Miri lah, kerana mengikut sejarahnya Bandaraya Miri terkenal dengan pengeluaran kuda laut. Oh, kuda laut. Itulah ya, kalau kita tengok di sekitar jalan di Miri ni sangat banyak kuda lautnya ya. Mungkin kuda laut kat depan. Mungkin di sana. Dihanyutkan. Okey, tak apa. Jadi hari ini istimewa, kita akan bawakan bersama dengan Adam. Alif Hadi ni di mana ni Rio? Tak tahu. Juga mencari kuda laut. Mungkin dan juga Alif Hadi mungkin akan bersama dengan rakan artis kita untuk kali ini yang akan kita bawakan untuk bersama-sama di sekitar Miri ni sebenarnya Rio ya. Sekitar Bandaraya Miri ni. Ya, tapi Rio ni sebenarnya penyampai Miri FM. Ya, jadi bersama dengan kita juga untuk edisi kali ini. Jadi saya sangat teruja untuk saya berenang di tepian pantai. Saya ni kalau di pantai saya boleh pengsan, tapi hari ini sangat ceria sangat-sangat ya. Tak apa, nanti Sonic berenang, kami kru bersama dengan kru TVI menyaksikan berenang ya. Okey, boleh. Jangan pengsan. Make sure anda terus bersama kami di TVI dalam program kami ID Hati. Perjalanan kami diteruskan ke sebuah lagi pantai yang terletak di Tanjung Lobang. Di sini juga terletaknya Marina Bay Miri. Keindahan tempat ni memang tidak dapat disangkal. Tengoklah sendiri. Yang menariknya dekat sini terdapat sebuah tugu kuda laut gergasi yang juga berfungsi sebagai rumah api. Memang gempar. Hai, nama saya Lok. Saya daripada kumpulan Monolog. Saya kini berada di Miri, Sarawak, di pekarangan Marina Bay, sebuah restoran yang terbengkalai tapi penuh dengan ukiran-ukiran yang menakjubkan, ditambah pula dengan angin laut sepoi-sepoi basah. Saksikan persembahan saya petang ini di Permai Mall. Saya akan persembahkan beberapa buah lagu dari album terbaru Monolog, dan semua ini hanya dalam ID Hati. Kali ini kami tetap membawa hadiah untuk diberikan kepada peminat-peminat TVI dan Miri FM. Cuba tengok ni. Seperti biasa, sebelah petang kami ke Permai Mall untuk meneruskan promosi kami. Bukan Alif dan Sonic je yang ada tahu. Penyampai radio Miri FM iaitu DJ Rio dan DJ Leo pun terlibat sama. Inilah dia budayanya. Adik cuba. Dan Leo buat juga. Okey, come Leo. Okey, bagus Leo ya. Saya. Silakan. Okey, pusing dia Adik. Okey, Leo jaga kandungan Leo ya. Okey, Leo kandungan tu jaga sikit ya. Okey. You are now plugged in to the all-new 5FM Stripped with Honey Madu. Gunakan sedikit rasa cintamu, ku jadi penyelong di dalam mimpi ngeriku. Limpahkan ku sedikit kasih sayang,
Ku cari penghalang segala ritanya yang datang. Lok pun tak melepaskan peluang bermesra dengan peminat-peminat beliau. Ramai betul peminat-peminat Lok ni kan? Sehingga hembusan nafas terakhir. Tiada lagi gerhana, tiada lagi bencana, arah mana syurga. Akhirnya bebas jua, diberi peluang kedua, lupakanlah semua. Yang bestnya persembahan yang bertenaga daripada Lok. Terima kasih kami ucapkan. Bila ku keserangan, kau selalu datang teman. Walaupun ku berikan beribu alasan, kau hadir membekalkan seribu harapan. Bila malam ingatan ku terngiang-ngiang, teringat padamu seorang yang penyayang dan selalu membuat hatiku ini gira. Alangkah indahnya aku mampu berupaya, walau bersamamu dunia membisu. Jauh di hati, kau tahu apa yang ku mahu, apa yang dituju. Ku jangan ragu-ragu, hanya kau pujaan hatiku. Tiada lagi gerhana, tiada lagi bencana, arah mana syurga. Akhirnya bebas jua, diberi peluang kedua, lupakanlah semua. Merindukan semula, indera loka yang baru, robohnya yang lama, hanya Tuhan saja tahu. Jangan kau ragu-ragu dengan hanya kau kembali. Hanya kau bila tiba waktunya. Ya, maka selesailah sudah penjelajahan kami di Miri Sarawak. Ya. Jadi terima kasih kepada semua yang terus berkunjung dan dalam sesi kita untuk I di Hati yang kita bawakan istimewa bersama dengan semua yang terus menonton TVI 180 Astro ya. Ya, sangat berpuas hati kita hari ini ya Sonic untuk penjelajahan Ya, ke betul. Bandar Miri ini. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih juga kita ucapkan yang orang kata yang terbaik kepada rakan kita daripada Miri FM ya. Ya, ya. Sekali ini saya nak ucapkan pertama kali terima kasih kepada Miri FM kerana menjemput kami memeriahkan lagi. Kedua, artis jemputan kita. Mungkin sesuatu yang diperkatakan selepas semua persembahan di Miri ni. Saya nak datang sendiri lagi. Tak puas lah menyanyi 2 lagu je. Dan harap depan ni saya boleh bawa kumpulan monolog bersama saya dan membuatkan satu showcase sejam 2 jam berpuas. Buat gig terus kan. Tapi kena makan mi kolok dulu lah. Mi kolok, kena cari mi Memang mi kolok tu kena ada. Dan sebenarnya kami wakil dari Bandar Miri ini cukup berbangga didatangi oleh rakan-rakan daripada TVI dan juga artis-artis yang membawa khas untuk I di Hati. Dan juga kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Permai Mall yang sudi orang kata memberikan ruang kepada kami untuk bersama dan juga untuk bertemu bersama dengan semua ya yang terus menyokong TVI 180 Astro. Jadi terima kasih juga rakan artis kita yang bersama dengan semuanya. Alif lagi Alif kepada mereka yang sentiasa menyokong kita. Ya, terima kasih kepada semua yang menonton sampai ke hujung rancangan ni. Terima kasih dan terus setia bersama kami TVI 180 Astro. Jadi ya betul, jadi kita akhiri, kita sebut ramai-ramai TVI sentiasa di hati. Lebih panjang ke? Panjang. Ada quiz juga tak? Okey, jadi kita ingin ucapkan terus menonton TVI.